Ini saya nak kongsikan kenapa anda kena kahwin cepat. Kan, kahwin cepat bukanlah cepat gila kan. Sebabnya yang tonton video ni mestilah bukan berusia 16 tahun ke 17 tahun ke kan. Tapi ini adalah reason-reason kenapa anda kena kahwin cepat. Okay, kena cepat kahwin. Jangan tangguh-tangguh. Kan, jangan relax-relax lagi. Anda kena start berusaha untuk cari calon yang terbaik untuk anda kahwin. Okey. Kenapa? Yang pertama adalah anda memang nak kahwin. Okay, memang nak kahwin, betul tak? Memang betul nak kahwin. So, kenapa nak lewatkan? Kalau boleh awalkan. Okay, kenapa nak tangguh 3-4 tahun baru nak cari kalau kita boleh start cari sekarang? Kan, kita start je cari sekarang. Belum tentu jumpa sekarang. Jumpa mungkin setahun akan datang. Kalau 5 tahun akan datang baru nak cari, mungkin akan jumpa lagi 2 tahun lagi extra. Okay, so itu yang pertama. Sebab memang nak kahwin. Buat apa nak tangguh? Buat apa nak tangguh lagi? Benda yang kita nak kan. Kita dah memang nak kahwin. Yang kedua adalah kahwin ni memang banyak benda-benda yang indah-indah lah. Kan, banyak benda indah-indah. Yang tak indah pun ada, biasa. Tak ada benda semua yang sempurna. Tapi ada benda yang indah. Kan, kalau kita tengok tu, kalau orang tu, kalau bos kan. Bos garang-garang, tak tentu arah marah, kita mesti kata, dia dah kahwin ke belum? Kalau ada orang kata, oh dia tak kahwin. Dia tak kahwin lagi. Orang mesti kata, oh patutlah. Kenapa? Kenapa macam tu? Dan bila dah kahwin, kalau lelaki tu kadang-kadang, bila dah kahwin lagi terkemas hidup dia kan. Lagi tersusun. Lagi nampak segak lah. Okay. Dan banyaklah kita dapat tengok perubahan-perubahan orang lepas dah kahwin macam mana. It's become a better person. Okay, so itu yang kedua. So kalau boleh dapat jadi become a better person, kenapa tak nak? Kenapa tak nak jadi lebih awal the better person tu? Yang ketiga adalah kita akan semakin tua. Usia kita akan semakin bertambah. Kan, makin bertambah. Bila usia makin bertambah ni, ada makin banyak benda yang makin berkurang. Kan, kita punya energi makin kurang. Kan, kita punya masa lapang makin kurang sebab kita makin sibuk. Kita punya kesihatan pun makin menurun. Kan, kita bukanlah takkan, kebanyakan orang bila usia makin meningkat, kita punya stamina kita, tenaga kita makin berkurang kan. Dan juga kita punya penyakit akan mula muncul sedikit demi sedikit. Daripada tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada migraine, tak ada sleep disc. Kan, sleep disc ni anytime je datang. Dia datang je, sup je datang. Kan, datang je, dia tak ada, adalah bagi warning sikit-sikit tapi orang tak perasan, datang je terus kan. So, bila kita ada sleep disc, macam mana kita nak memberikan yang terbaik sebagai seorang, pasangan lah kan. Seorang ibu, seorang ayah ke, kita nak buat macam-macam kan. Nak kemas rumah ke, kita nak, macam-macam benda lah kerja kita nak buat. Kan, nak jaga baby, nak angkat baby. Baby tu bukan angkat umur 2-3 bulan je. Sampai dia berkilo-kilo kita kena angkat lagi. Kan, umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada masa kita kena angkat lagi. So, kita perlukan tenaga. Kita perlukan kesihatan tu. Kan? Tapi, bila kita bertambahnya usia, benda tu semua akan hilang, surut sikit demi sedikit. Penyakit akan mula datang. Kan? Kita pun tak nak anak kita macam kita pergi awal sangat. Maksudnya bukanlah kita pergi awal, tapi kita kita meninggal dunia ketika anak kita tu masih kecil. Kan, masih kecil, yang dia masih perlukan perhatian kita, perlukan kasih sayang kita, pasangan kita pun masih perlukan kita. So, itu antara reason ni lah. Kan, antara reason ni kenapa kita kena kahwin awal. Kan, kita kena segerakan lah. Kan, maksudnya tak payah bertangguh, bukan terburu-buru gelojoh, tapi kita boleh berusaha segera untuk cari jodoh yang terbaik tu. Okay, cari jodoh yang terbaik. Sebabnya memang sistem reproduktif kita pun sama juga kan, untuk wanita ke untuk lelaki ke, makin berusia kita akan makin tinggi risiko kita untuk anak kita dapat sindrom Down lah, pelbagai risiko yang lain kan. Untuk seorang wanita pun bila meningkat usia tu, nak bersalin tu dia kan perlukan energi kan, tenaga. Bukan bersalin je, sepanjang tempoh mengandung 9 bulan tu, dengan mabuk, dengan semua benda amat menguji kita punya stamina kita. So bila kita dah makin tua, benda tu kita dah makin
sangat lemah lah. Kita makin lemah, kita dah susah nak hadapi benda tu lah kan. Bila kita muda, energi kita banyak lagi. Energi kita banyak lagi. So benda ni apply lah kepada lelaki maupun wanita. So apa kita tunggu lagi? Start lah cari jodoh sekarang. Dan juga value kita pun makin turun tu kadang-kadang kan. Makin berusia kan. Dah tak handsome sangat ke apa ke kan. So banyak benda. So kita boleh usahalah daripada sekarang. Tangguh-tangguh buat apa kan. Orang lain tengok bahagia, orang sana bahagia, sini bahagia. So kita kenapa tak jadi bahagia macam dia orang? Cakap pasal bahagia memanglah kan ada juga orang cakap kan. Kalau nak fikir negatif, ramai je yang kahwin cerai. Memanglah. Tapi kita nak ambil yang kahwin cerai ke kita ambil kahwin yang bahagia tu? Kan yelah benda-benda yang bercerai-berai ni memang ada. Kan memang tinggi pun rate cerai. Tapi kita cuba pelajari apa yang kita boleh buat untuk kita tak termasuk dalam statistik tu. Kan ataupun kalau kita dah termasuk pun tak apa, kita bangkit semula. Banyak je kisah-kisah hari ni kan. Popular ni lah. Kan bagaimana perkahwinan pertama tak jadi kan, tapi bila perkahwinan kedua kita dapat tengok betapa bahagianya mereka. Rezeki masing-masing lah. Okay.